Okey, ini saya nak kongsi berkenaan dengan pemilihan skru, okey, untuk digunakan pada semi box. Okey, kat sini saya ada dua jenis skru. Okey, satu yang jenis macam ni. Okey, satu lagi jenis ya macam ni. Okey, kedua-duanya skru ni memang boleh digunakan untuk kerja-kerja pemasangan semi box. Okey, tak ada masalah. Okey. Tapi bagi saya lebih suka menggunakan skru yang jenis tempered macam ni, sebab dia tidak memerlukan tenaga yang kuat ataupun tenaga yang banyak untuk kita memasang semi box. Okey, kerjanya lebih cepat dan lebih senang kalau nak banding dengan skru macam ni. Okey, skru macam ni memerlukan tenaga tekan yang agak tinggi lah, agak kuat. Nak apabila saya menggunakan semi box yang saiznya agak tebal. Okey, saiz semi box saya ni tebal dia thickness lebih kurang 9 mm. Okey, 9 mm untuk bahagian luar dan juga bahagian dalam. Jadi bila saya guna tempered skru macam ni, okey, kerja-kerja pemasangan saya lebih lancar, lebih laju. Kalau guna yang ni, lambat kerja. Okay, lambat kerja, tangan sakit sebab kita memerlukan tekanan yang tinggi baru dia boleh masuk. Dari segi harga memang ada beza. Okey, yang ni agak murah sikit lah dekat pasaran. Okey, dekat kedai-kedai. Okey, tapi kalau yang ni harga dia agak tinggi sikit lah, tapi berbaloi lah. Okey, dia punya kecepatan dia tu apabila kita guna untuk buat kerja-kerja tepuk badan. Okey, kita tekan sikit ya, dia dah masuk dah. Okey, kat sini cepatlah dia punya kerja kita. Tetapi kalau kita guna yang hitam ni, okey, kita tekan lama, pusing pun dia tak nak masuk lagi. Okey, ianya memerlukan satu tekanan yang bagi saya terlalu kena kuat baru dia cepat masuk. Okey, yang mana kalau macam tu dia boleh melambatkan kerja kita masa proses pemasangan semi box. Okey, saiz yang saya guna adalah saiz skru 1 inci. 1 inci. Okey, 1 inci lah yang kek lah. Okey, kalau untuk pelik ataupun untuk semi box yang tebal dia, okey, tebal semi box. Okey, 9 mm punya semi box. Okey, jadi saya lebih better guna skru macam ni, tapi harga dia agak tinggi sikit lah. Tapi tinggi tu bagi saya berbaloi lah. Okey, tak ada masalah. Okey, terima kasih untuk perkongsian pemilihan skru yang saya guna untuk
proses memasang swimming box pada rangka dinding. Okey, terima kasih.